Bendi masak asam daun selasih. Sedap sangat. Caranya mudah sangat. Saya letakkan bahan yang saya hiris bersama dengan ikan bilis yang kita dah tumbuk kasar. Kemudian kita letak air. Saya letakkan air panas, air kopi panas. Bila dia dah mendidih, saya letakkan sayuran ni tadi. Tapi sebelum tu saya letakkan air asam. Asam Jawa ni letak banyak mana mengikut kemasaman mana yang kita nak. Lepas tu kita letakkan garam, serbuk perasa. Lepas tu kita biarkan dia mendidih. Bila dah mendidih, kita masukkanlah bendi. Bendi hari ni muda-muda sangat. Nampak tu comel-comel. Lepas tu kita biarkan dia mendidih. Saya tutupkan sebentar biar dia mendidih dan masak sekata. Guna periuk ni memang best. Dia ada lubang untuk keluar uap masa dia mendidih. Lepas tu dia akan masak sekata. Tengok tu kalau masak sikit-sikit guna ni sangat mudah. Bila kita dah buka periuk kita ni tadi, kita dah buka tutup dia, kita masukkan daun selasih. Daun selasih saya hari ni segar-segar. Apa lagi lepas tu matikan api, siap untuk dihidangkan. Yang berminat nak order tu, sila tekan beg kuning.